Ia pantesan dipukul oleh majikannya karena anak majikannya itu dipukul. Assalamualaikum. Aku ingat kau jelek saja. Punya pauk juga. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Rizky Channel. Sebelum video ini saya mulai, macam mana kabar sahabat-sahabat semua? Semoga yang menonton video ini diberi kesehatan, dimurahkan rezeki, dipermudah dalam segala hal urusan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Rizky Channel. Sebelum video ini saya mulai, macam mana kabar sahabat-sahabat semua? Semoga yang menonton video ini dimurahkan rezeki, dipermudah dalam segala hal urusan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir-akhir ini ada seorang perempuan Indonesia yang sudah duduk dekat Malaysia atau sudah mempunyai IC merah, penduduk tetap Malaysia, bukan warga negara ya. Dia mengatakan kalau majikan memukul pembantunya itu sudah sewajarnya. Dia bilang kalau pembantu itu harus ikut kata majikan. Nah, ini yang jadi persoalan. Yang memang betul, seorang pembantu harus ikut arahan majikan, tapi ya harus dilihat dulu pembantunya itu membuat salah atau tidak. Kalau tidak membuat salah, semestinya juga tidak harus dipukul. Kalau memang dia pun membuat kesalahan, biarlah undang-undang yang menangani, bukannya majikannya sendiri. Sebab apa? Di mana-mana negara ada undang-undang, bukannya main hakim sendiri. Dan sahabat-sahabat semua penasaran? Mari kita tengok sama-sama video berikut ini. Ia pantesan dipukul oleh majikannya karena anak majikannya itu dipukul. Assalamualaikum. Aku ingat kau jelek saja. Punya pauk juga kau ni ya. Kalau salah tetap salah. Ya, tak payah kau nak mempertahankan yang salah. Kau bikin kau IC Malaysia. Ya, kau nak membela Malaysia lah dengan tak bertempat. Ya, kau kena sedar, mak bapak engkau keturunan Indonesia. Ya, walaupun kau IC merah di celah mana aku pun tak tahu kau dapat. Ya, bukan urusan aku. Dah lama aku tak stage video kau ya. Aku nak ambil engkau punya video. Biar kau up sikit lah kan. Betul tak? Ni, kalau tak tahu cerita sebenar, jangan nak tunjuk pandai. Ya, malu. Terlebih pandai jadi, oh, pauk. Tak mau cakap, oh, pauk. Ya, kalau dah salah tu tak payahlah nak menegakkan benang yang basah. Ya, betul tak? Dah memang terbukti dah. Kan? Mate tu walaupun salah macam mana, kau cakap apa? Dia pukul anak dia, anak majikan dia. Kau ada bukti ke? Kau tahu ke cerita yang sebenarnya? Kau tahu tak tahu, kau jangan sebarangan buat statement, keluarkan video macam ni. Aku dah tahu dah. Macam JP lah buat video ni, begitu hati-hati bercakap. Ya, tak membela langsung bangsa dia. Engkau pun sama. Mak bapak engkau asli orang mana? Mak bapak engkau orang Indonesia. Ya, mak aku orang Thailand. Ya, IC merah. Bapa aku ya, bapa aku yang penting orang Malaysia, IC biru. Aku IC biru. Aku bukan IC celah kangkang mana, bukan. Ya, aku bukan IC terbalik ke, bukan. Engkau ni, ish. Aku tengok kau kecil besar je. Ya. Si bencong Madura ni ya, yang suka ketawa ni ya. Ya, suka ketawa dekat bangsa mak bapak dia ya. Bang, aduh. Kau ni dah memang terang-terang salah yang dilakukan oleh perilaku, dah kena tangkap pun, tak kisahlah dibebaskan satu hari ke, ditahan reman ke, ya, nanti bukan dibebaskan terus ya, nanti akan dipanggil lagi, ya. Engkau pula nak jadi pembela. Cuba mak engkau, makcik engkau, tante engkau, ya, kakek engkau diperlakukan seperti itu. Kau ada jawapan? Kau ada peri kemanusiaan ke? Aku rasa kalau tante engkau yang jadi macam ni, kau ketawa saja. Kau fikir ketawa kau tu cantik. Sekarang kau ketawakan orang di dalam kesusahan,
ya, satu hari orang akan ketawakan kau. Lebih daripada tu, kau membuka aib orang di dunia, Tuhan akan buka aib kau selebar-lebarnya di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Ya, engkau ni hidup pun papasan. Ya, suka menghina orang, ya. Menghina jambatan lah, menghina jamban lah, orang Indonesia. Sedangkan kau punya dapur pun macam kandang lembu. Kau kalau nak buat live, jangan buat waktu kau tengah masak, ya. Kau punya cermat nak bayar hutang motor tu, ya. Tempe satu tu, yang kecil tu, kau belah jadi 4 ke 5. Tempe yang besar kau belah jadi 8. Punya kau nak cermat, ya. Nak menanggung hutang, nak bayar motor tu. Dengan gaji kau yang kecil tu, 1,700 tu. Nak bayar hutang motor. Kau kata apa? Aku orang Malaysia. Kau fikir aku tak mampu? Takat kereta Beza tu, sebulan RM498 tu. Aku mampu ya, tapi buat apa aku nak belagak dengan setiap bulan kena bayar hutang sampai 9 tahun kereta. Motor 2-3 tahun je lah. Nak belagak ya, nak tunjuk ke orang setiap bulan hidup dengan berhutang. Buat apa? Kau boleh lah. Sanggup hari-hari masak, kononnya tak mau makan kat luar lah. Dia masak sedap. Tempe beli 1 potong 8. Hujung cermat. Nak bayar cermat lah, tak cukup. Nak hantar duit kat kampung lagi, nak bayar sewa rumah lagi. Rumah kau tu rumah kongsi ke? Kan dulu kau duduk flat kat Kampung Baru tu, sekarang dah pindah rumah kongsi ke? Ni nak buat live, jangan memalukan diri sendiri. Jangan buat live, jangan buat tempat. Pergilah dekat kedai mamak ke, ya, macam aku ni ke, ya. Jangan buat dekat kandang lembu. Memalukan, ya. Aku tak macam kau. Aku tak. Yang penting dalam bank tu, akaun bank tu, berkepuk-kepuk yang penting. Ya, daripada kau terpaksa ikat perut, ikat perut, terpaksa masak kat rumah. Hidup bujang seorang je. Kalau ada family tu tak apalah masak kan. Ya, ini hidup bujang terpaksa masak. Kenapa? Nak kena bayar hutang motor, nak kena bagi kampung, bayar sewa rumah, bayar topak, nak kena beli skirt kau. Baju tadi satu kau. Nak kena rebonding rambut tiap-tiap bulan. Aduh, bencong ke kampungan. Aku pun kampung juga, tapi kau ke kampungan sangat kan. Oh, kita lari pada yang asal. Kita kembali ke asal. Ya, pasal video kau ni nak membela juga, ya. Tu apa, majikan tu, ya, aku faham. Kau nak kata penjilat warga tempatan, kau ada IC, ya, betul juga, no. Kau memang pengkhianat, ya, bangsa mak bapak engkau, ya, adik-beradik engkau, ya. Pengkhianat betul kau. Ini pengkhianat yang ada IC Malaysia. Yang seorang lagi pengkhianat permit cleaner. Belum ada job ikut visa suami lagi. Belum ada IC merah lagi. Belum IC biru lagi. IC kelabu pun tak dapat, apa lagi IC merah, IC biru. Kau dua orang ni memanglah kakak adik, ya. JP tu kakak engkau, patutlah titisan jantung pisang. Konon. Kau ingat kita orang nak heran. Kau titisan jantung pisang. Siapa tu? Siapa jantung pisang? Kau siapa? Setakat babu pencuci kola yang pakai permit cleaner, salah guna permit. Kau fikir apa? Aku takut. Dengan kalian 2 ekor ni. Tisisan jantung. Kenapa tak pakai tisisan jantung pisang? Kenapa pakai Nurul nyenyel lah? Nurul suka ketawa lah. Nurul sotong. Nurul berloceng lah. Kenapa? Tak dapat keizinan dia lagi. Takut nanti buruk kau, tempias kau kena dekat dia. Tak payah. Memang orang dah tak suka dia. Dia fikir apa? Kau ada penyokong warga aku, kau tunjuk act lah. Kau 2 ekor ni memang sama, ya, kakak adik. Suka memburukkan bangsa kau, ya. Suka mencari kesalahan, ya. Majikan tu dah terang-terang salah. Kau nak backup dia lagi. Astagfirullahaladzim. Manusia apa kau ni? Si JP tu pengkhianat tu pun tak berani nak cakap, pun berhati-hati nak bagi statement, ya. Dia nak buat takut nanti kalau memang dah kesalahan tu memang terang-terang.
Walaupun dia kahwin tu bersalah, dia ada kasar dengan anak dia pun, ada anak dia masuk ICU, kau ada nampak lebam-lebam. Tengok dekat CCTV anak dia yang jatuh sendiri. Bukan pembantu rumah tu tolak ke, pukul dia ke. Kau ni, kalau dia tarik rambut pun, ya sikit-sikit tu, ya mungkin budak tu degil, budak tu. Biasalah budak-budak tengah nak membesar kan, mungkin dia ya lasak ke. Laki adalah perempuan tu, laki kadang-kadang perempuan pun ada yang lasak juga, ya. Takkan sampai macam tu. Kalau kau jadi pembantu rumah, kau dibuat seperti itu, apa pendapat kau? Tersembuh dah Elio. Apa pendapat kau? Apa kau rasa? Kau nak membela lagi majikan kau? Kalau kakek kau dibuat macam tu, ya? Mak kau dibuat macam tu, makcik kau dibuat macam tu, ya? Kau sukalah. Tak kena batang hidung kau, tak apalah, ya? Aduh, kau ni dah terang-terang, ya, majikan tu salah, kau nak membela pula. Kau boleh pula cakap yang adik pembantu rumah tu pergi, amah tu pergi pukul anak dia, sebab tu dia ajar macam tu. Macam tu dia ajar orang. Dengan macam tu, negara kita ada undang-undang. Mana-mana negara ada undang-undang. Ya, bukan dengan cara macam tu kau mengajar orang. Kau fikir kau ada duit, kau orang sini, kau senang-senang buat orang tu seperti haiwan kan? Kau bayar gaji, kau fikir duit kau besar. Kau kaya, kau akan bawa harta kau ke dalam ke? Hidup ni jangan sombong lah, jangan belagak lah. Cakap engkau lah lagi suka nak ketawakan orang, ya, suka nak menjelekkan orang, ya. Satu hari insya-Allah kau tengok. Ya begitulah sahabat-sahabat semua. Orang itu kalau belum tahu betul-betul persoalannya atau masalah yang itu dialami oleh pembantu dan majikan, tengok sajalah, biar pihak berwajib yang melakukan penyelidikan. Jadi orang awam tak payah mengandai-andai. Dan sekian dulu video dari saya. Apabila kata-kata saya ada yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dulu video dari saya. Selamat berjumpa kembali di video selanjutnya. Saya Rizky Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.